Sepit bang. Oh, dia. Assalamualaikum bang, selamat petang-petang bang. Nak sambung tengok luka sebelah atas. Malam dah tengok sebelah bawah. Selesai 1.2 kilo. Ni nak cambung tengok belah atas Jom, pada mantap. Macam bersih depan ni. Ada tak? Alhamdulillah. Kelabau ketutup. Tu. Kelabau dengan udang. Alhamdulillah. Lesen. Kelabau dan udang. Sepit bang. Tu dia. Langgar benda sepit ni. Kelabau. Satu. Udang galah ranting. Alhamdulillah. Pada mantap. Rezeki. Ada bunyi. Alhamdulillah galah ranting lagi bang. Wow. Amukkan galah ranting ni. Amukkan galah ranting bang. Bermantap. Ada yang dah mati bang. Satu. Sini. Main garang dia. Dua. Ni mati mati. Pada mantap. Bergasak. Malam bawah. Satu dua. Memang lah. Dalam ni pun juga. Pada mantap. Kecil. Macam bersih sikit. Ada bunyi. Ranting. Alhamdulillah. Galah ranting ni bang. Banyak ni galah ranting. Alhamdulillah. Galah ranting. Empat ekor galah ranting. Nampak? Ini dinamakan galah ranting. Tu 2, 3, 4. Alhamdulillah. Pada mantap bersih. Alhamdulillah, tambah lagi seekor bang. Rezeki betul lah hari ni. Tambah lagi seekor. Pada mantap. Suka hati. Alhamdulillah, pada mantap apa tu? Ketutup. Alamak, tapi tak cukup haul. Ketutup. Apalah buat lauk. Ketutup buat lauk. Tadi dah dia kelabau. Ambau lah ketutup buat steam. Mantap. Alhamdulillah. Oi. Nak tengok. Bersih. Memang lah bersih. Tengok dalam dia ni ada apa. La ilaha illallah. Mana tu? Unjuk angkor. Ada punai. Sado. Udah. Pada mantap. Kamu nak bersih lah. Bersih sikit tapi tak berkilat. Banyak je. Ada seekor. Ada seekor anak udeh.
ada wakil. Alhamdulillah, pada mantap. Alhamdulillah, ada galang ranting tunggal dalam ni. Buat tambah-tambah cantik. Ada yang banyak, ada yang sikit hari ni. Alhamdulillah, pada mantap. Sikit. Alhamdulillah, ada tambah 2 ekor. Tambahan. Hai. Ada can lagi ni. 1. Dan kalau ranting lagi 1 ekor. Speed nak kena jaga bang. Tu dia. Pada mantap. Dah nak hujan. Lagi 2. Bersihnya. Ui, bersih bang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gelap dalam ni, udang sesaja bang. Alhamdulillah. Dah lama tak masuk sini. Ya Allah Akbar. Padat lah luka kecil ni. Hui. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lagi tak? Dah. Ya Allah, berapa ekor ni? 1 2 3 4 5 6 7 ekor bang. Sampai dah lemah-lemah lah. Luka kecil je. Alhamdulillah. Lunyai dia kerjakan umpan ni. Alhamdulillah, syukur. Padu mantap bang. Mantap. Alhamdulillah bang, selesai bang. Ada lambat sikit hari ni sebab tak sangka dalam luka ada udang. Sekali udang lalu nak masuk macam ni lah bang. Luka tak banyak, dalam 20 biji je. Tapi hasilnya boleh tahan jugalah hari ni. Lebih kurang macam semalam ke lebih sikit lah macam tu cakap. Sana dah hujan, tak boleh lambat. Kita tengok hasil. Ikan kecil ada 2 ekor, ketutup 1 ekor, kelabau 1 ekor. Udang ni, ya Allah. Saya tak sangka hari ni. Memang nak rezeki lah bang. Memang nak rezeki hari ni. Alhamdulillah. Banyak yang biru-biru. Banyak yang biru-biru bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam dah lama tak rasa macam ni. Tu dia. Ada sepit tapi itulah galah-galah ranting. Aduh. Galah-galah ranting semua. Seko ni je lah yang ada besar sikit. Yang lain semua galah ranting. Macam tu bang. Alhamdulillah, rezeki yang tak disangka-sangka lah pada minggu ini. Macam cakap. Alhamdulillah bang. Udang, kelabau. Tu, sini tu. Tu seko. Udang di sini. Tu dia. Buat lauk. Ni dalam sekilo lebih ada kot kali ni. Alhamdulillah bang, rezeki saya macam tu cakap. Okey bang, takut hujan, saya balik dulu. Terima kasih menonton. Maaf salah dengan tutur kata. Semoga anda berada dalam keadaan sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta. Doakanlah kesejahteraan saya, keluarga saya, kesihatan saya macam cakap. Terima kasih. Mari pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Terbaik daripada Sungai Gresik.